Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Masyidah binti Abdul Hamid atau lebih dikenali sebagai Muallimah Masyidah. Hari ini saya akan mempersembahkan inovasi saya iaitu Canvas Site sebagai pemangkin pembelajaran Bahasa Arab abad ke-21. Latar belakang isu. Yang pertama, saya dapati murid cepat hilang fokus. Yang kedua, murid sukar untuk mengingat kosakata baru Bahasa Arab. Yang ketiga, bagi saya penggunaan buku teks dan papan putih semata-mata tidak mampu untuk menarik minat mereka dan untuk memberikan mereka kekal fokus, terutamanya dalam kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Dan yang seterusnya, keperluan untuk menggunakan pendekatan digital yang lebih interaktif dan mudah diakses di mana-mana. Objektif inovasi ini ialah yang pertama, saya ingin menjadikan pembelajaran bahasa Arab lebih interaktif dan menyeronokkan. Yang kedua, ingin meningkatkan penguasaan murid dalam penguasaan kosakata bahasa Arab dan kemahiran berbahasa. Seterusnya, saya ingin menghasilkan satu platform yang boleh menyediakan pembelajaran kendiri kepada murid di mana mereka boleh akses secara di luar waktu PDP dan di luar bilik darjah. Ini adalah antara paparan Canvas Site yang telah dihasilkan. Jom kita tengok apa yang ada di Canvas Site. Di sumber pembelajaran, kita ada beberapa pautan laman pembelajaran yang saya rasakan perlu untuk diakses oleh murid. Okey, manakala di bahagian 3 titik di atas ni, saya letakkan beberapa bahagian mengikut topik. Yang pertama, kita ada kad perkataan. Kad perkataan ini saya hasilkan dalam bentuk bitaqatul kalimat, bentuk kad flip card. Saya letakkan mengikut topik dari tahun 1 sehingga tahun 6. Murid boleh melihat perkataan dan juga flip untuk melihat makna dia. Jika dia tidak pandai untuk menyebut perkataan tersebut, mereka boleh juga menggunakan bantuan audio yang terdapat di sini. Falah. Jadi murid dapat mendengar sendiri bunyi perkataan tersebut. Di sini juga saya letakkan pautan ke bahan BBM. Di sini merupakan pautan terus ke channel Telegram saya, yang mana di sana saya berkongsi bahan ABM dalam bentuk bahan bergambar dan juga lembaran kerja mengikut topik tahun 1 sehingga tahun 6. Di sini, di setiap topik saya letakkan pada akhirnya kita ada kuis. Murid boleh mencuba menjawab menggunakan kuis yang tersedia dan boleh dijawab secara berulang kali. Kelebihan inovasi ini, yang pertama, manfaat untuk guru dan murid yang saya dapati ialah ia dapat menjadikan murid lebih aktif dan seronok belajar. Yang kedua, PDP menjadi PDP dua hala, bukan hanya guru yang bercakap. Seterusnya, akses murid boleh mengulang kaji bila-bila masa melalui laman ini. Sesuai untuk pembelajaran hybrid dan selari dengan falsafah pendidikan abad ke-21. Dapatan dan kesan adalah beberapa dapatan setelah saya menjalankan survey melalui Google Form. Rata-rata responden mengatakan PDP menyeronokkan, mudah faham, kandungan laman mengikut silibus yang telah ditetapkan dan visual juga mempunyai paparan yang menarik. Sisi pengembangan, saya merasakan inovasi ini berpotensi untuk diperluaskan ke sekolah-sekolah dan juga guru-guru bahasa Arab lain. Akhir kalam bagi saya, bahasa Arab adalah bahasa syurga, bahasa indah, bahasa Al-Quran. Jadi, apa kata kita lestarikan penggunaan dan pembelajaran bahasa Arab bukan sahaja secara tradisional, tetapi kita lestarikan dengan penggunaan secara digital. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ma'assalamah.